Kita minggu ni ada shoot kat Kelantan, 4 hari kat sana. So 7.30 pagi kita nak gerak office dulu, ambil ambil kru-kru, lepas tu gerak Kelantan. Oh, ini kameranya kat motor. Ayo gantung kat motor. Kita kat sini. Habis kau kat motor macam mana? Ada tu sakut kepala tu. Sakut kepala? Wah, ya, sakut leher Oh, sakut leher, salah kepala pula. Tarik bawah sekali tak ada sekali je pun. Mana ada banyak kali ada pergi lain. Dia nak air bawah. Dia dah bawa pergi overseas. Bawa. Dia tak guna. Tapi dah buat konten, dah sempat mikir. Apa tak guna? Hijau Tak sempat nak rekod. Kita sampai habis lah. Habis je. Ngelak-ngelak. Gila. Sampai habis ni kita lalu. Kepala otak dia. Dah tak boleh terus kan ni? Gila. Enggak dah setiu. Apa setiu weh? Setiu dengan nu. Ini mana duduk? Oh, dia dalam, Kopok boleh kat kopok. Oh, apa yang terbang? Isi. Sos. Oh, di sini. Si. Ada nak buat dia secara langsung, dia punya live dekat Facebook. Aku rasa duduk atas je kan? Kan? Duduk atas ya? Apa? Luar lah, boleh lah. Tengah nasi belau, tengah nasi belau. Kambing. Kambing. Roti canai ada. Ada cara ada. Boleh lah. Saling. Nak letak terus luar. Ni nak bawa tu. Nantilah esok petang sikit free. Nanti Pak Isa fly. Ikut lalu. Ada kamera kan tak hidup pun. Lalu. Tapi aku rasa motor dia pun dah macam tak betul lah. Sebab semalam dia keluar blocking. Dia tak nak gerak tak boleh, dia kata obstruct kan. Aku keluar tak ada sangkut apa-apa pun.
Situ. Mana? Oh, Sana, okey. sana. Ha, jom. Oh, lari kau buka. Ha? Tengok tak ada lagi babu. Macam-macam dia boleh bungkus tu. Ha. Pagi-pagi ni. Okey, hari ni hari ketiga kami di bumi Kelantan. Cuaca agak gerimis-gerimis manja. Ayuh kita. Ni rutin kami setiap pagi Setiap pagi kena set up balik semua benda. Sebab kena buat balik. Tiap-tiap hari balik malam balik. Tak boleh tinggal. For safety purpose. Keserangan perempuan bawah 10 tahun Hidayah Zahira Tak jatuh tak apa. Dah kan semua kan? Okay. Settle. Seminggu kat sini. Kau sampai 2 orang ambil kursi. Sampai 2 orang ambil kursi. Asal Samsul. Besar-besar tau. Takkan nak makan besar-besar Begitulah kehidupan kami. Kena keluar dulu lah. Keluar dulu semua. Aduh. Ada kena keluar semua. Ke depan tu. Tak, aku rasa ni. Aku masukkan. Ni. Tak boleh ni. Kata-kata. Tak lepas. Kau pula. Kita sampai Gurusai dah ni. Lagi 280 km. 2 jam sampai. 280 100 km sejam. 2 jam jadi lah. Sampai 12 sampai km. Tak ada orang lalu ni sini tu. Lalu kita jalan shortcut Ya betul tu. Weh, semua ngalah sana Zul. Kau. Ngalah sana. Kau. Weh, wrong way gila. Jalan wrong way. Tembung ayah ni. Betul ke? Mana lalu budak ni? Lalu lain ni, jalan lain ni kita lalu. Sampai atas langsung. Okey. Kau lu hujan. Okey guys, sekarang pukul 2.51 pagi. Sampai dah kita dekat office. Baru sampai office tak sampai rumah lagi.